Apa yang saya tidak tahu pada masa tersebut, saya merupakan ini Bella nanti malu-malu. Saya merupakan pilihan nombor 4 bagi Bella Askila. Dia dah call 3 orang dulu. Jangan campak bunga tu. Kesian tak berkasih nanti. Siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu kita bincang tepi lah kan. Itu kena tanya Bella, tak boleh tanya saya. Saya ketawa lah dengar macam. Tapi selepas tu bila kita dua berbincang, itu ketentuan Allah. One way or another, pilihan nombor 1 ke keempat ke, akhirnya kita berdua yang berada di atas pentas ni. Jodoh. So, nombor 1 ke nombor 10, kita yang over Nombor 1 ke nombor 10 tak penting. Yang penting adalah pengakhiran.